Okay, next, Boboiboy Solar. Okay. Okay. Sai 150 HP, 200 attack. Nilai HP kat lawan berkurangan separuh. Wow. Okay, next. Adudu Shoot Exhaust Skeleton 150 HP, 100 attack. Attack bertambah 50 jika kat lawan mempunyai efek. Mama Cendawa 70 HP, 50 attack. Attack bertambah 100 jika pernah menggunakan kat anak cendawa. Okay, dia typo kat sini. Menggunakan. Mas Mana 200 HP, 150 attack. Pedang tenaga tiada efek. Okay. Egabot 50 HP, 100 attack. Serangan pertama kat lawan terkena pada diri mereka sendiri. Boboiboy Solar, okay, 300 HP, 300 attack. Tembakan solar gerhana berganda. Attack bertambah 50 jika kat sebelum adalah Boboiboy cahaya. Okay, seterusnya Boboiboy Halilintar. Okay. Yang pertama, Jin 130 HP, 120 attack. Harimau Bayam 100 HP, 150 attack. Probobo 150 HP, 100 attack. Kecil 150 HP, 150 attack. Adudu 100 HP, 150 attack. Special Boboiboy Halilintar. Letakan Halilintar 400 HP guys, dan 300 attack. Attack bertambah 50 jika kat sebelum adalah Boboiboy petik. Okay. Seterusnya Boboiboy Taufan Laksamana Tarung merah 270 HP, 250 attack. Mama Zilla 100 HP, 120 attack. Commander Kokochi 100 HP, 50 attack. Next, Kaizo 250 HP, 150 attack. 100 HP, 170 attack. Yang special adalah Boboiboy Taufan 350 HP, 300 attack. Taufan Pengabuk. Jika lawan kad Boboiboy kuasa level 2, HP tolak 100. Pack yang ke-8, Hang Kasa, okay. Man Ramen 170 HP, 180 attack. Papazola 120 HP, 100 attack. Boboiboy 120 HP, 120 attack. Next, King Kangkong 200 HP, 170 attack. Anak Penguin 50 HP, 50 attack. Yang special untuk pack yang ke-8 adalah Hang Kasa 320 HP, 250 attack. Dan efek dia HP bertambah 50 jika kat armor bot ada di dalam deck. Okay, pack yang terakhir untuk pack elemental adalah Retaka Gamma. Pack yang pertama, Yaya 120 HP, 140 attack. Pipizola 50 HP, 50 attack. Anak Cendawa 50 HP, 50 attack. Boboiboy Ice Panah Ice 290 HP, 280 attack. Bopat 150 HP, 100 attack. Yang special untuk pack yang terakhir adalah Retaka Gamma. Pack dia lawan 350 HP, 300 attack. Tiada efek. Kaki dia terkeluar daripada frame. Okey korang, apa pendapat korang tentang pack elemental? Korang boleh
tinggalkan komen, jangan lupa like dan subscribe YouTube LM Network, dan kita akan bersambung lagi dengan konten-konten yang menarik. Assalamualaikum.